Duduk sorang-sorang macam ni teringat pula pulut kuning. Nak tunggu majlis khatam Al-Quran lambat lagi. Yelah, time khatam Al-Quran lah, time tu ada pulut kuning. Tak ada, kena buat sendiri. Tapi tak apa, kita boleh buat sendiri. Senang saja. Sediakan satu mangkuk yang besar macam ni. Masukkan 500 gram beras pulut. Pulut susu ke, pulut siam ke, ikut hampa lah. Janji jadi. Kita masukkan satu sudu kecil serbuk kunyit. Kemudian kita masukkan air sampai dia tenggelamkan pulut tu. Kan, kita rendamkanlah sekali. Dah kacau-kacau elok tu, kita rendam sekali lebih kurang dalam 1 malam. Kalau tak sampai 1 malam, nak 6 jam pun boleh lah. Janji dia kembang elok. Ikut sukalah. Dah rendam elok dah tu, kita boleh buang dia punya air dia tu. Wah, kita toastkan, kita nak guna pulut dia sahaja. Sementara tu kita bolehlah susun-susunkan daun pisang di atas dulang pengukus cantik-cantik macam tu. Dan kemudian kita bolehlah letakkan beras pulut yang telah kita rendam tadi. Ni nampak. Cuci cara elok-elok lah. Letak semua ni. Jangan biar orang kata lekat-lekat beras dekat mangkuk tu. Nanti mak apa yang marah. Kenalah rata-ratakan supaya cepat masak dan masak dengan sama rata. Dan kemudian kita nak buat apa? Kita masukkan air dalam periuk pengukus. Kita panaskan air tu dan kemudian kita letaklah dulang pengukus. Kita kukus dia lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit sampai dia betul kembang ataupun masak. Sementara nak tunggu dia kukus dengan baik tu dalam 20 minit ke 30 minit tu, bolehlah sediakan rendang ke, gulai ayam ke, kari ayam ke. Kena dengan pulut ni memang mari. Pulut pun dah cantik. Kita angkat dan kita masukkan ke dalam mangkuk yang besar macam gitu. Baik. Senang apa? Senang untuk kita tuang santan nanti. Baik, sediakan satu mangkuk yang besar macam gini. Lepas tu kita boleh tuang santan yang telah digoncang. Kalau tak goncang nanti tak pekat, tak likat, tak sedap pula santan tu. Kemudian masukkan sedikit garam untuk menaikkan lagi rasa selemak dekat santan tu nanti. Barulah sedap pulut kita kan. Dah kacau-kacau cantik, bolehlah kita tuangkan ke dalam pulut tadi tu. Dah tuang dah cantik macam tu, gaul-gaul-gaul. Biarkan dia sampai meresap sekejap. Kemudian baru kita kukus kembali lebih kurang dalam 8 ke 10 minit untuk menaikkan lagi rasa lemak pada pulut tu. Ya, pulut pun dah dimasak dengan baik. Kita masukkan dalam mangkuk, tekan bagi mampat. Kalau kita terlangkup pun nanti nampak cantik. Wow, memang sedap ni. Nak pula dihidangkan dengan kari ayam ke, rendang daging ke. Kalau tak ada kari ayam dengan telur rebus, serunding daging pun boleh lah. Jangan nak ngangas saja. Kenalah cuba. Letak bendera sikit atas tu, bagi cantik-cantik. Baru tahu. Selamat mencuba.